tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Kami adalah warga Malaysia yang setia dan taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mohon jasa baik budi bicara Ketua Pengarah Immigration dan Menteri KDN Saudara Saifuddin Nasution dengan tegasnya tanpa sebarang prejudis mengambil tindakan tegas terhadap siapa-siapa warga asing biarpun profesional yang berada di bumi ini tanpa sebarang perjalanan atau permit yang sah. Daulat tuanku. Salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwana. Demi negara kita berjuang. Sebelah kiri saya adalah Tuan Ridwan yang kita kenal Wan Sidam, semua kenal lah Ketua Malaysia. Okey, dengan tim kita Sekretariat Bahana Kesetiaan Rakyat Kedah. Okay, hari ini kita buat sidang media hari ini 26 hari bulan Mac 2023. Tadi lebih kurang 15 minit tadi kita telah jalankan terjak di satu tempat itu Pasar 3. Pasar China Construction Engineering. Dia mempelopori semua pembinaan kilang industri pembinaan di Malaysia, kebanyakan di Kota Malaysia. Tapi isu dia sekarang macam ini. Kita war-warkan, kita mengalu-alukan pelabur asing ke siapa datang, itu kerajaannya kita sokong. Tapi isu yang penting dia, siapa datang pun, nobody is above the law. Okay? Undang-undang untuk kita, untuk mereka pun sama. Ini macam jual pisang goreng. Majlis Perbandaran, mana-mana pun BBD datang, rampas macam tu. Itu Haji jual wadai, itu pun dia rampas. Itu Nyonya jual sayuran, itu pun dia rampas. So, saya nak tanyakan kepada kerajaan, undang-undang untuk siapa? Undang-undang kena serata. Maka warga asing, khususnya warga negara China, dalam social media kita dapati bahawa Menteri telah keluarkan satu statement 31,000 expatriate profesional di mana jurutera lah, macam-macam expert lah, mereka menduduki Malaysia. Tetapi kebanyakan mereka, kerajaan pun mengaku, kebanyakan mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, tidak mempunyai permit yang sah. So, Datuk terima banyak aduan daripada orang Kedah, khususnya daripada Kulim. Dia kata, kita nak kerja susah. Kita tak dapat kerja, construction pun tak dapat kerja. So, remaja-remaja pemuda apa yang mereka nak buat? Jual dada ke? Jual ganja ke? Nak samun ke? Nak bunuh ke? Saya tanya kepada Menteri KDN. Maka, kebanyakan pekerjaan dipelopori oleh warga asing. Ada permit yang tak ada permit.